Drama adaptasi Nurdil Akad Tak Dipinta karya Alin Amili. Menemui penonton di slot Samarinda TD3 mulai 30 Julai 2026. Setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam atau boleh stream ditonton. Drama 20 episod ini ditulis skrip oleh Rehan Haris, kota cerita dan panel MIG. Arahan Amor Rizan. Terbitan MIG Production Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Reza Rosli sebagai Syed Aliman, Nasuha Sulaiman sebagai Seri Lidiani, Halida Mazlin sebagai Khalida, Sharifah Shahura sebagai Mak Kia, Aliza Syadan sebagai Mastura, Falzaini sebagai Halim. Drama ini mengisahkan Seri yang bangkit untuk membina kehidupan selepas kehilangan cinta pertamanya dengan Saif. Bertemu dengan Syed, mereka meneruskan ikatan perkahwinan. Namun satu kebenaran mengejutkan apabila Syed sebenarnya merupakan adik kandung kepada arwah Saif. Seri menjadi mangsa Syed yang menghukum isterinya kerana menganggap Seri punca kematian abangnya. Satu demi satu kebenaran terbongkar termasuk punca sebenar kematian Saif serta persengketaan keluarga. Apakah yang terjadi? Jangan lupa menonton drama Akad Tak Dipinta.